Assalamualaikum, welcome back to my channel. So sekarang aku berada di LS2 punya media conference. So dalam hall kali ni, perbincangan kali ni adalah dia orang nak share apa produk yang akan dia orang bawa masuk pada bulan September ni dan pada tahun depan juga. So pada masa akan datang. So yang pertama kita tengok pada jaket. Let's go. Okay, kita tengok pada apparel. So yang pertama yang dia orang akan bawa masuk, insyaAllah. So ini dia adalah breakout series. So breakout series ni dia akan datang dengan breakout jacket. So yang ni breakout jacket atas dan juga breakout pants. So breakout jacket ni dia ada 3 layer. So yang layer pertama yang luaran ni. Layer kedua adalah dia punya macam baju hujan, waterproof, rainproof kat dalam, ataupun kalau nak pakai kat luar pun boleh. So yang ketiga, layer ketiga adalah thermal layer. So ini sesuai untuk 4 season, So yang untuk seluar pun sama, dia ada juga 3 layer. So itu dia ada hujan, thermal dan juga luar punya layer lah. So baju hujan tu sama juga. Nama baju hujan dia adalah Sheltex. So Sheltex tu korang boleh nak pakai kat dalam ataupun kat luar. So kalau macam cuaca Malaysia, kau pakai luar lah. Pakai dalam panas mat. Dia ada banyak ventilation. So kalau kita tengok sini, ini zip pocket. Oh, kalau banyak pocket ni saya suka. Kalau depan ni ada dry pocket, 2 dry pocket. Nak masuk phone korang, barang-barang yang berharga boleh simpan ni ketika hujan. So untuk seluar dia, ni boleh cabut untuk bagi ada macam mesh dalam ni. Tu. So kalau korang cabut, dia akan jadi mesh macam ni. So boleh lagi berangin. Still boleh guna lagi pocket dia. Dan bawah ni pun korang boleh buka. Zip. Kan. So banyak juga dia punya ni. Kalau nak adjustable, lagi ketat, lagi fit, lagi ngam, ni dia akan jadi macam ni lah. So belakang pun dia ada poket simpan. So untuk model ni juga dia boleh jadi macam hiking jacket. So dia macam sleeveless. Ini model breakout. So untuk model kedua adalah Phoenix Air. Phoenix Air ni sangat sesuai untuk kita lah, untuk market Malaysia. Sebab apa? Ni bukan 4 season, ini untuk summer season. Summer season ni saja dia bagi 2 layer. So 2 layer ni, alamak bang, abang buat apa? Abrasive material. So macam seluar jogging je bang. Yeah, they tried, they already tested 10,000 times scrub. So awak jangan scrub pula lama-lama sangat. Awak jangan scrub. So untuk model kedua ni adalah Phoenix Air. Phoenix Air ni dia lebih kepada market Malaysia. Kenapa cakap macam tu? Sebab dia ada 2 layer saja. So layer kat luar ni lebih pada jaket biasa. Yang layer kat dalam ni macam tadi Sheltex baju hujan. So baju hujan ni korang boleh pakai kat dalam ataupun pakai kat luar. Dan kedua dia punya pasangan dia adalah tailor pants. Tailor pants ni sukanya sebab satu, knee pad lah. Aku selalu pakai riding pants, selalu londeh dia punya ni tak ngam. So yang ni boleh adjustable, dia kata dalam 20 cm. So dan juga dia boleh keluar masuk. Kalau ada zip ni, korang boleh keluar masuk je. Contoh kalau tak nak, bila tak riding, korang boleh keluarkan. Kalau riding boleh pakai kan. Dan untuk Phoenix Air jacket ni, dia ada detachable waist bag. So detachable waist bag ni dia ada kat sini. Function dia. Okay, contoh ni, dia boleh zip dengan jaket kita. So kalau korang nak pakai, korang boleh buka macam biasa. Kalau nak masuk balik, zip. Okay, zip macam biasa tu. Dah jadi kat belakang ni. So dia, tali ni dia akan simpan kat belakang ni. So boleh kemas sikit. So tak nampak lah macam ada waist bag kat belakang kita. Function lah. Dia ada tambahan bag kat jaket. Tu dia. Okay. Alright. So nampaklah kemas. So tak nampak pun macam waist bag kat belakang ni. Dia ada button clip kat sini. Alright, thank you. So kat depan ni dia ada juga 2 dry pocket. So ini satu, ini satu. So Sheltex ni lebih kepada dia punya waterproof material. Okay, ni dia tunjuk cara nak simpan, masuk jadikan macam bag. Baju hujan. Baju hujan dia. Baju hujan ke baju panas? Sheltex waterproof. Baju Ini waterproof. So jadi bentuk bag macam ni.
when we are riding on the road. Dan terakhir sekali, pasangan terakhir sekali untuk apparel adalah riding lebih pada kategori motocross lah. So dia datang dengan baju ni dan juga seluar ni. Seluar ni pun ada buckle. Okey, lupa. Untuk seluar tailor pen ni, dia akan bagi buckle lah. Ada buckle juga. So itu sahaja bahagian untuk apparel. So next barang yang dia akan bawa masuk adalah glove. So kita tengok kat glove lah. Let's go. So kita kembali pada glove pula. So glove kita ada 3 model. So ini pertama, kedua dan juga yang ketiga ni adalah glove motocross. So dia kata ada improve. Kalau yang pertama ni dia lebih pada knuckle, dia improve dah knuckle. Dan dia punya ni palm slider dah improve. Dia punya ni dia kata ada boleh tarik, senang kalau nak pakai glove. Dan dia punya velcro lah, senang nak ni. So itu saja rasa yang dia bagi tahu tadi. Glove kedua ni lebih pada yang untuk lebih pada breathable lah. Tengok banyak mesh. So banding yang pertama ni lebih more to safety. Tapi mesh ni banyak, tapi bawah pakai goat leather. Itu yang menarik. Masih lagi palm slider dia keras, bukan yang palm slider sponge saja. So yang terakhir adalah model untuk motocross je lah, biasa je lah. Tak ada safety untuk on the road. Itu untuk glove. So next kita kita masuk kepada dia punya soft bag. Okay, next kita bukan pergi kepada soft bag, kita pergi kepada boots dia. So full set dia punya apparel. So boots Biar dekat sini, biar dekat. ini dia boots. So boots yang akan dimasukkan adalah 2 jenis model. So yang pertama adalah Lotus dan dia katakan dia menggunakan material Flyknit yang ada pada kasut-kasut running sekarang, dan juga dia gunakan Peba ke tak silap nama, tak ingat. So midsole dia kalau kau masukkan memang smooth lah. So dia menggunakan quick release juga. So senang lah. Dia panggil Spinion punya quick release. So ni, so nak ni tarik je dah ni. So ni plus je dah ikat. So untuk model kedua adalah Assault ni lebih kepada touring punya design lah. Touring punya design. So ini metal yang dikatakan tadi. So macam ni biasalah, zip dia lebih pada high ni, dan velcro macam biasa. So protection dia macam tu lah. So 2 model lah yang boots akan dimasukkan. So next kita pergi tengok pada soft bag pula. Let's go. Okay, untuk soft bag pula dia ada 3 model. So yang pertama 30 liter roll bag, 40 liter kedua, 40 liter hold all. Tak ambil. 40 liter hold all dan juga 50 liter duffel bag. So ini 30 liter roll bag. Ini adalah punching bag. Punching bag. Punching bag. Punching bag. So satu lagi ni 40 liter tak silap. Rasanya lah. Sekejap. Duffel bag. So ni duffel bag. So ni 50 liter. So yang pegang tadi adalah 40 liter. Itu saja, tiga saja model soft bag. Seterusnya lebih pada aksesori pula, aksesori motor. So untuk aksesori motor dia bawa masuk universal bag, tank bag, backpack 23 ke 40 liter, waist bag dan juga phone holder. So kalau kita tengok sini, ini phone holder. So ini boleh letak kat meter motor ataupun lengan dia kata. So ini bag dia boleh muat open face. So yang bawah ni adalah waist bag ni. So untuk tank bag, universal bag, jap aku tunjuk. So, macam korang tengok ni adalah tank bag. Tank bag ni dia ada magnet yang kuat lah. 1, 2, 3, 4. So dalam ni storage macam biasa. Dan juga kalau kau tak nak pakai tu, kau nak strap, lagi safe lah. Strap ni lagi safe. Magnet dia dah kuat sebenarnya. So kalau kau nak strap, dia akan bagi strap punya ni. Kau akan strap lah kat motor korang. Ataupun kau boleh connect dengan universal bag. Ini dia universal bag. Bukan atas ni, bawah dia. So yang atas ni just macam tambahan je lah. Ni. Ini dia universal tank system dia panggil. Bukan universal bag, lupa. So ini kau boleh masuk dengan tank bag yang aku tunjuk tadi, ataupun yang ni. So boleh je klik macam biasa, ataupun macam ni je lah strap. Next ke helmet. Ini yang dinanti-nantikan. Ada 3 model guys. Okay guys, so model pertama untuk helmet yang aku cakap ada 3 model tu adalah ini. Yang pertama adalah Explorer Evo 707. So Explorer Evo ni dia ada 2 jenis model. So yang pertama adalah carbon dan juga satu lagi fiberglass. So kalau kau tengok ni,
dia punya peak pun, kalau untuk model carbon lah, dia punya peak pun pakai carbon. Dan dia kata dia dah upgrade dari segi dia punya skru ni. Skru ni dia korang senang nak buka tutup. Dan yang menarik lagi aku suka adalah sebab dia punya peak dengan visor dia asingkan. So ini visor punya skru, ini peak. Sebab sebelum ni ada isu orang tu bawa 150 je, tapi peak tercabut. Bila peak tercabut, visor pun tercabut lah sebab dia sekali kan. So ni dia dah asingkan. So dia dah improve. Dan apa lagi? Ventilation dia. So macam kat dalam ni dia dah upgrade dia punya apa panggil ni, ada yang airflow dalam ni, merah ni. So angin akan lalu kat kepala korang. Dia punya ventilation atas biasa, bawah ni ventilation dia besar agak. Dan juga dia ada exhaust, so angin-angin panas dia akan keluar lah. So berat untuk helmet ni adalah 1.450 untuk carbon. So untuk model fiberglass tak silap aku 1.5 ke 1.550. So beza 100 gram je guys. Model warna-warna model carbon, ini carbon biasa, ini carbon design grafik, and then ini model fiberglass. Kalau untuk design dia ni design dia. Dan ada banyak lagi lah. So untuk model kedua pula lah guys, kita tengok pada Valiant gear. Okay, yang kedua adalah model Valiant. So model ni adalah model Valiant 3. So yang dia beritahu dia punya ni, yang kedua adalah model Valiant 3. So Valiant 3 ni dia model flip up habis lah. So ni tekan untuk lock angkat biasa, macam biasa. So apa yang dia beritahu tadi adalah dia punya ni sistem dia, lain benda lain. So dia nama panggil sistem dia tumbling expansion system. So bila korang angkat ni, so kat depan dia kata dia akan expand lah. Dia akan expand ke belakang, tapi dia takkan kalau macam korang tengok ni belakang ni, belakang ni dia tak ada gap langsung. Kalau macam model-model lain yang flip habis, modular yang flip habis, macam akan ada gap lah. So yang ni tak ada gap. So kalau yang model ni bukan carbon, so yang ada satu lagi adalah model carbon. So macam biasa dia ada double visor. So double visor dia pun dia dah improve. So macam sebelum ni double visor dia pakai single wire. So sekarang dia dah pakai double wire. So sepatutnya lagi smooth lah. Tak ada isu problem wire bengkok ke apa ke. Siapa ni? Macam kenal. So dia ada dua jenis model. So yang carbon dan juga fiberglass. Color tak tahu kat mana, tak jumpa lah. Tapi dia kata untuk color ada banyak, dia kata biasa lah. Okay, next kita akan tengok pada model terakhir helmet. Dia ada warna color lain. Ini. So yang terakhir adalah model Ranger guys. So model Ranger ni adalah model adventure yang korang boleh flip up. Dia punya peak ni lawa tu, semua carbon sekarang. Okay, ini model touring yang ada boleh flip up. So ini dia. So nice, semua dah carbon. Dan dia punya chin ni, dia maknanya dia punya tali ni dia dah improve. Maknanya korang takkan tercekik lah. So kalau perasan dia macam ke depan sikit. So dia akan stay dekat chin kita, dia tak akan tercekik lah. So dia ada double visor dan juga dia ada ni position chin bar holder. So maknanya dia takkan gerak kalau tak akan terjatuh lah. Yang satu lagi dia improve dia punya peak. Peak ni kalau korang jatuh dia takkan pecah. Macam ada video aku tunjuk nanti. Okay, pakai kepala. Pakai kepala tu je. Step. Okay, I forward, okay? Okay, letakkan kepala, seorang jangan lompat. Oh, crash. Kejap. Ayat you biasa. Ramai-ramai nak tengok Kazuto buat magic tak? Nak tengok magic tak? Nah. So ini magic pertama saya nak buat. Cekeng. Nampak? Bijak. Lompat. Bijak. Tadi lain. Ui, tak pecah. Dia akan stay sebab dia pakai ada satu material namanya PP. So PP tu akan takkan bagi peak ni pecah. So dah banyak dah improve. So korang nantikan masa dia on launch. So ini saja. So itu saja video kali ni. Kalau korang nak tengok dia punya launch produk-produk ni, korang kena follow dan subscribe aku punya YouTube channel ataupun social media aku di IG Anas, TikTok ataupun Facebook. So nantikan video next event pula. Bye. Assalamualaikum.